Assalamualaikum guys, welcome back. Negara kita memang amalkan prinsip keterbukaan. Maksudnya, setiap rakyat ada hak untuk bersuara dan lontarkan pandangan asalkan pandangan tu tak buat menteri-menteri koyak ataupun confirm konten kau kena block. Tapi tetap juga berpada dan ada batasan dia. Untuk topik yang kita nak sembang untuk hari ini, aku nak korang bagi juga pandangan, adakah apa yang diperkatakan dalam statement seorang individu ni yang berkait dengan titah sultan tak proper ataupun mungkin biadab ataupun korang rasa yes, he got a point. To be specific, again, ini ialah isu berkait dengan hal kandang babi yang macam tak bersudah. Selangor mungkin dah bebas pencemaran alam sebab tak ada kandang babi dibenarkan untuk dibina, tapi kita masih lagi terpaksa hadap pencemaran bunyi dan juga mata disebabkan politician yang sentiasa muncul untuk merumitkan keadaan. Baru-baru ni, bekas ahli DAP yang dikenali sebagai Ronnie Liu ada bagi respon pasal isu ni yang mana dia cadangkan pada penternak-penternak babi untuk failkan semakan dekat mahkamah berkenaan titah sultan yang tak benarkan sebarang peternakan babi dekat Selangor. Dekat Facebook, dia tulis macam ni. Di Selangor, sultan mempunyai kuasa perlembagaan yang penting, tetapi titah sultan secara amnya tidak mengatasi undang-undang atau perlembagaan di bawah sistem Raja Berperlembagaan Malaysia. Kerajaan Negeri Selangor mentadbir negeri melalui Menteri Besar dan Exco. Sultan bertindak mengikut Perlembagaan Negeri Selangor dan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Dalam kebanyakan perkara, Sultan bertindak atas nasihat Kerajaan Negeri. Peguam kami percaya bahawa hak para penternak dilindungi oleh Perlembagaan Persekutuan. Bagi hal ehwal Islam di Selangor, Sultan ialah ketua agama Islam negeri, maka kuasa baginda amat kuat dalam perkara tersebut. Namun begitu, pentadbiran tetap dijalankan melalui undang-undang negeri dan institusi seperti Majlis Agama Islam Selangor. Untuk info korang, Ronnie Liu ni sinonim jugalah dengan isu-isu berkait dengan Sultan Agong yang mana pada tahun 2020 dia pernah ditahan oleh pihak berkuasa sebab dia didakwa hina agung. Cuma aku tak pasti apa pengakhiran untuk pertuduhan ni. Satunya, kita bukan nak petikan statement no one is above the law. Kita sendiri memang boleh terima. Autoriti paling tinggi dekat dalam negara kita ialah perlembagaan. Cuma kita kena faham, Sultan bersuara berdasarkan keluh kesah rakyat. Ditambah pula dengan proven implication bila kata adanya kandang babi ni. Jadinya titah baginda memang ada berat, memang ada merit. Kita bukan bercakap pasal isu agama tau. Kita bukan bercakap pasal isu perkauman dekat sini. Masalah yang bakal berlaku, yang berlaku dan pernah berlaku bila kata kita biarkan peternakan babi ni dibuat dekat kawasan-kawasan kita ni sebenarnya libatkan semua orang. Dia benda ni tak kisah kau Melayu ke, kau Cina ke, kau Korean ke, kau Muslim ke, Scientology ke, kau pengikut ayah Pin ke. Kalau kata wabak dah start, kalau kata masalah dah bermula, semua kena. Betul betul betul. Pakcik mungkin tak pernah duduk dekat kawasan-kawasan peternakan babi ataupun uruskan kandang babi. Oh, at least ambil tahu sikit sebanyak. Jadi mungkin sebab tu pakcik boleh keluarkan kenyataan macam ni. Kandang babi ni kita duduk dalam radius 10 ke 15 kilometer pun kita masih lagi boleh bau busuk dia. Apatah lagi kalau kata kawasan tu memang tak banyak pokok-pokok ataupun keadaan tanah yang uh, maksudnya macam kata ada bukit semua kan yang boleh kawal bau busuk kandang babi ni. Itu belum lagi kita nak sembang pasal sisa najis babi ni. Pakcik tahu tak yang sisa-sisa babi ni dia penuh dengan bakteria, ada patogen yang boleh ganggu ekosistem sungai dan juga laut. Bayangkan pula bila kata sisa najis ni dia mengalir ke kawasan penempatan. Tak kenaya. Satu lagi, sikit sebanyak cara pakcik cakap pun sebenarnya macam tak sesuai sebab kena fikir, Sultan takkan suka-suka nak bertitah dan tak berkenan. Selama baginda memerintah, berapa kerat sangat yang baginda usik pemerintahan pentadbiran kerajaan negeri macam ni? Jarang sangat. Cara pakcik yang masuk campur dekat dalam hal ni dan juga bersuara sedangkan kita sendiri pun dah tahu dah again implication if we let the kandang babi to be established here in Malaysia, even in Malaysia. Tapi sekarang ni kita cakap pasal Selangor lah. Let's say kalau kata ada negeri-negeri lain yang nak benarkan peternakan babi ni, sebagai contoh macam kita tahu dekat Sarawak pun memang ada kandang babi semua kan. Silakan. Sebab macam kita tahu dekat Sarawak for example, ramai juga non-Muslim. Abang sakit.
Dia bukan macam geng-geng parti pakcik yang semua benda nak masuk, nak merentan, lepas tu nak masuk campur. But anyway, boleh je try buat semakan kehakiman tu semua kan. Tapi siap sedialah nak buang masa. Polis ataupun pihak mahkamah, autoriti semua pun tak kuasalah nak melayan kau punya merentan dan semua. By the way, again, apa pandangan korang? Korang rasa sesuai ke individu ni keluarkan statement macam ni? Cuba korang komen dekat orang bawah ni. Dan hai kata pantun, makan angin tepi pantai. Sambil naik, bapak keldai dah bersara tunjuk pandai. Masa perintah, apa selesai? Dan kalau korang suka konten dia dalam channel ni, please consider to subscribe guys. Thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Ini Fantech BS152. Ini ialah Bluetooth speaker pada aku paling padu yang pernah aku beli buat masa sekarang ni, dan yang paling penting, paling murah. Aku tak nafikan dekat korang, pertama kali aku tengok Fantech ni, aku beli sebab ini ialah merchandise One Piece. Tambah pula ini versi Nami. Aku tak letakkan expectation tinggi, tapi bila kata aku beli ni, aku serius puas hati gila. Dia punya sound memang clear, dia punya bass, dia punya boost tu memang korang boleh dengar lah sebiji-sebiji. Tambah pula, korang boleh beli dua speaker ni yang boleh disambungkan secara automatik dan korang akan dapat suara stereo. Satu lagi sebab kenapa aku beli, sebab kita boleh masukkan SD card dekat dalam speaker ni dan korang boleh layanlah lagu-lagu yang dipilih oleh korang sendiri. Untuk versi One Piece ni, korang boleh pilih 4 design. Dan untuk aku, of course, aku pilih Nami.